Nabi Muhammad pun ada berjumpa dengan senior-senior baginda. Biar saya terangkan. Ketika Isra' Mi'raj, Nabi melalui 7 lapisan langit. Setiap 7 lapisan langit tu ada seorang atau 2 orang Nabi berada di setiap lapisan tersebut. Siapakah Nabi-Nabi tersebut? Ingat formula ni. Jangan scroll lagi, dapatkan formula ni bila saya terangkan semua nama-nama Nabi tersebut. Lapisan langit pertama, Nabi berjumpa dengan Nabi Adam. Lapisan kedua, Nabi berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lapisan langit ketiga, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf. Lapisan keempat, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Idris. Lapisan langit kelima, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Harun. Lapisan langit keenam, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Dan lapisan yang ketujuh, lapisan langit yang terakhir, Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Jadi tadi saya nak bagi formula kan, nak ingat nama Nabi-Nabi senior ni. Formulanya adalah A'yahuma. Nampak kan dia punya huruf pertama setiap nama Nabi tersebut. Ingat formula ni, A'yahuma. Kita ingat Nabi-Nabi senior yang Nabi Muhammad SAW ketika di-mi'rajkan, Nabi berjumpa dengan Nabi-Nabi ini. Kenapa Nabi Muhammad ditakdirkan berjumpa dengan Nabi-Nabi senior tertentu ni je? Kenapa tak jumpa dengan Nabi lain? Nanti kita bincangkan dalam video seterusnya. Jadi nak tahu lebih lanjut tentang Isra' Mi'raj, jangan lupa follow saya, Muallim Muda Izzat. Akhirat tujuan utama, dunia jangan dilupa.